Assalamualaikum, selamat petang. Kalau berasa video saya sebelum ni, lapu ni keli. Walaupun saya tutup dah pintu. Ni contoh dah. Gawat jadi walaupun pintu depan ni buka dah. Tapi tengok lapu ya, dia macam berkelip-kelip gitu lagi sekarang tengok. Kalau macam pintu belakang ni buka, boleh-boleh lah yang ada. Tu macam tu kelip-kelip lah. Kalau saya boleh tengok tu, dia punya karat tu bebe agak tebal lah. Okey, saya macam berjaya lah sikit. Buat dia punya karat tu hanya menggunakan screwdriver pada lepeh. Kita terlalu pasal, tengok dulu gana. Kita terlalu tutup itu. Lepas ni tengok lapu tu kelip-kelip lagi gedok. Okey, saya tu tunjuk ni cara nak buat je gana. Okey, gini lah masuk ya. Ni cara masuk. Ya. Dengan setangnya pun boleh lah. Cara cabut je just tarik gini lah. And then saya awak berjaya cabut gua ni. Kalau tengok ni, cara masuk dia pun mudah ya. Nak cabut kau nak pasang, saya awak kena tarik sikit. Dia punya warna hitam tu, awak masuk skru ni ada lubang dia. Lepas berjaya waktu masuk ni, barulah guna skru driver pelebong kau yang ambil. Okey, dan saya pun berjaya pasang mula. So kita nak terah. Nampak gayanya tak berhasil juga untuk hari ni. Kalau siapa-siapa tahu apa masalahnya, terus saya komen apa masalah dia. Kereta ni dia akan automatically macam random, macam bunyi. Apa hok patih tu ke? Adakah sistem alam ya hok warna? Ataupun saya kena cuci lagi dia punya sensor ni, bawah ni, dengan menggunakan kertas pasir. Kalau kertas pasir gapo saya perlu beli untuk cuci benda ni. Itu saja untuk video kali ni. Sekian. Terima kasih. Jumpa semula. Jangan lupa like, komen dan share. Dan share video ini seperti mana anda share fitnah orang lain. Beres. Jumpa semula lagu.